Pernah tak anda terfikir siapakah manusia pertama yang menyelam ke dalam telaga air Zam-Zam untuk menyelidikinya? Pada tahun 1971, kerajaan Arab telah mengambil langkah yang besar, iaitu untuk menyelidiki dan membersihkan telaga air Zam-Zam. Dua tokoh hebat ternama diberi tanggungjawab ini, iaitu Insinyur Yahya Hamzah Kausar, seorang pakar kejuruteraan, dan Dr. Qazi Ashraf Ahmad, seorang ilmuwan ternama, diberi tanggungjawab untuk mengkaji sumber air Zam-Zam dan memastikan kebersihannya. Pasukan penyelidik menggunakan teknologi moden untuk mengkaji, tetapi ada satu perkara yang mengejutkan mereka. Untuk mendapatkan kepastian, Insinyur Yahya Hamzah Kausar sendiri turun ke dalam telaga, menyelam untuk mendapatkan kepastiannya. Apa yang mereka temui benar-benar luar biasa. Tiada sistem saliran yang kelihatan, tetapi air terus keluar tanpa henti. Air Zam-Zam terbukti bebas bakteria meskipun tidak dirawat dengan teknologi moden, dan airnya kekal bersih dan jernih selama berabad-abad tanpa tercemar. Penemuan ini mengukuhkan lagi mukjizat air Zam-Zam, air yang pertama kali terpancar sejak zaman Nabi Ismail dan masih terus mengalir hingga hari ini. Inilah bukti kekuasaan Allah yang terus kita saksikan hingga sekarang. Nak tahu lebih banyak kisah inspirasi? Jangan lupa tekan like, share dan komen.